kuda, ilmu apa lagi? Tapi semua daripada hidayah Allah lah. Itu maknanya rakan-rakan kita semua di sini. Kalau ini baru nak interview saya ni, panjang juga sikit. Rakan-rakan you ada tujuan saya explain. Tak apalah panjang sikit pun, nak bagi you faham. You akan perasan ramai orang claim dia coach. Dia coach kuda, dia coach kuda. Ini satu yang aku mari. Hari tadi atas rumah saya. Yang baik. Ya, rumahnya ni. Tadi kalau tak balance sudah akan cepat kena GA. Ingat GA apa? Irregular gate code dia. Ini dia panggil elimination code dia kan by the time you habis kelas ni, you kena hafal lah kalau boleh elimination code tu. Orang sebut GA dah tahu dah, irregular gate. Kalau sebut ME, Metabolic. Metabolic maksudnya heart rate tak cantik. tak nak turun. Jadi yang exercise kita ni lebih kepada tak nak bagi GA. Tak nak bagi GA. Sebab apa? Kita buat balance. Dia Nampak betul ke salah? cepat angkat tangan bagi tahu. Tak nampak lagi. Tak boleh nampak betul ke salah? Okey, contoh kita nak pergi kanan, yang lead mesti kanan. Macam ni. Tapi kalau kita pergi kanan, lead kiri. Kan tak selesa. Sama juga kita pergi kiri. Jadi nak betul ke salah, minta kenalah betul. Kalau awal minta dah tak betul, dia akan ada possibility untuk salah. Okey, tengok coach buat tadi kan, dia cuba buat salah tadi kan. Nampak dia pun tak stabil. Cuba buat sekali lagi coach, dia salah tadi. Okey, kita nak pergi kiri, sepatutnya kiri. Tapi kita lead kanan. Nampak kan? Nampak dia pun susah dah kan. As a rider, dia akan rasa tak selesa. Dia orang tak boleh nak kelentong ke apa kan. Tak boleh. Yang mana? Kalau yang ni BCN ni lebih, kalau FBI tu kita kena minta. FBI tu tak ada ni, tak ada level. Ada. Tapi dia kena qualify untuk tu. Dia ada syarat-syarat dia. Ini untuk reference. Yang mana tu memang one star. Yang mama. Yang mama. One star kat atas. Satu kali event, satu kesan ni lah. Satu second Duit. Macam dia leceh dan duit. Dia leceh dan duit. Okey, ni pula pasport juga. Ni pasport juga. Tapi ni pasport racing. Extra. Jangan kali dia tak tahan. Dia yang kuda depan tu, dia kalau rider fit, dia boleh jadi lead. Kalau dia mengikut, dia kan boleh mengikut, tapi kita boleh buat dia lead. Kita sini masuk. Oi, pakai jalan pad tak? Tapi tak kena juga lah pakai DSP kan, boleh pakai saddle lah. Din. Stress mana? Itulah kalau macam tu dah memang nak buat. Kamu register tu. Alright, FBI. Register kau. Kita buat seko. Kalau jaring ni. Sebab ni sebab ni boleh kan kali pakai Kita ambillah contoh kuda ni. Okey. So kita akan tengok microchip dia sama ke tak. Okey, ni nama microchip kat sini. Okey. nanti pulangkan dengan Firdaus. Ini contoh je. Firdaus dia pakai. Boleh je, tak apa, paskan je. So sambil kita nak buat yang microchip, kita akan tengok dia punya marking untuk kuda ni. Tengok. Sama tak kat sini. Yang pertama sekali, pre-ride exam. Ada pre-ride exam, okey? Dia ada beza sikit, nanti saya akan tunjuk beza dia. Belakang Sofia, Dr. Nazri dengan Atik. Estate tu kan? Betul, kat kuil ni. Baru
motor. Itu anak-anak dia kata anak naik kau ni. Tak. Kita nak putar balik. Ni jauh ke? Okey, cek. Yang kau balai kita tengah menang. Ada rahsia-rahsia yang kita tak nak cerita. Strategi lah taktikal. Tapi out of Saya Izul, so saya lahir dengan dengan lepas yang kepada Abu Dhar.